pagi. Sekarang pukul 8.40. Aku dah order Grab Bike nak pergi satu kedai sarapan. Dan sekarang hari ni hari Rabu 20 hari bulan. Ini cuaca baik. Tapi selalu dekat sini cuaca pagi memang baik, tapi tengah hari dia akan hujan. Tapi tak apa, kita on je dan kita. Aku dah booking, tunggu motor sampai. Jalan. Ni kat sini onde kentan. Onde kentan putih, ni kentan hitam, pulut putih pandan. Ni pun ada, ni sedap. Aku nak beli ni. Ni pun sedap. Aku decide nak pilih ni je. Ni balloon keju, ni bingka Ambon, ni onde-onde pandan. Dan ni baru. Total semua 24,500. Kita cuba onde-onde pandan. Besar gila ya. Order es kopi Toko Jawa. Aku dekat kopi Toko Jawa dekat Jalan Braga, minum kopi lah. Ni kat tingkat atas dia. Ni ada photo box, foto sepanjang pamit. Tapi kena bayar dekat kasir bawah lah. Ni macam box dia. Ada dua. Enggak mau lihat-lihat. Halo geng, sekarang aku dah settle minum kopi dekat kedai ni. Kita pergi next destination. Okay, jom. Aku beli aiskrim satu kon, cookies and cream, 20,000. Halo geng, sekarang aku dah masuk dekat Great Art Museum. Kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Bayar tadi 20,000 pas. So kat sini banyak lukisan lah.
Wind and sounds. Pull to it doodle. Hello geng, tadi aku dah lepas pusing dekat Great Art Gallery ni. Sekarang aku nak pergi kat satu Museum Asia Afrika. Aku kena pergi cepat sebab dia tutup pukul 12. So ni dah aku on the way lah. Okay, jumpa nanti. Halo geng, sekarang aku dah berada kat dalam Museum Asia Afrika. Kat sini masuk percuma, tapi kena buat registration lah kat dalam QR code yang dia sediakan kat luar. Free, tak ada kena bayaran. Baiklah, aku pusing-pusing dulu, okey? Halo geng, sekarang aku dah settle pusing-pusing kat dalam Museum Konferensi Asia Afrika. Museum ni menarik, so menceritakan konferensi yang telah pernah berlaku dekat Asia Afrika. So itu saja, aku dah ke next destination. Nanti aku beritahu. Okay, bye. Sambal mata. Aku order rice ball sambal mata dengan ais lemon tea, RM48,000. So kurang RM15 lah. Ni aku order rice bowl sambal mata. Sambal mata ni telur dia, sayur. Bau dia dah sedap dah. Tak ya? Sambal mata. By the way, tengah hujan sekarang. Pukul 11.30 dia dah hujan dah. Dah zuhur je. Tak ya? Aku dah settle makan kat sini. Aku nak pergi ke next location. Tunggu Grab Bike datang. Bila ni laku tak. Nanti dekat hotel baru try. Aku dah order Grab Bike. Nak balik hotel dulu, rehat kejap, lepas tu keluar balik. Let's go. Aku dah balik hotel. Sekarang pukul 13.16, pukul 1.16 waktu Malaysia, 2.16. Bateri aku dah nak habis. Aku nak try kek yang tadi aku beli tu.
Orang kata kat sini famous lah sebab ada kek ni kek artis. Aku tak tahu siapa artis dia. Sini kek dia. Nama dia Bandung Makota. Aku beli yang extra cheese punya. Dia ada lava cheese, extra cheese, cheese, chocolate, blueberry, lemon and banana chocolate. Ya, dah. Varian dia. Ya. So, kita buka macam mana ya. Tengok ni. Nampak? Tada! Besar ya. Macam mana aku nak makan seorang bau sedap. Dia tak boleh beli sikit. Dia kena beli satu blok dia. So aku beli je lah. Satu blok dia tadi 85,000. 85,000 bersamaan dengan 85,000 23.95. 24 lah satu blok ni. Okay, aku nak makan dulu. Okay, nak try extra cheese dia. So potong macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam tak telur tu kan, bekas dia. Tapi ni bentuk blok and lumer dalam dia. Dalam dia ada kek. Dalam dia ada sponge cake. Lepas tu ada cheese. Ada cheese parut kat atas ni. Dia punya bentuk blok ni, dia macam egg tart punya luaran tu. Lepas tu bawah dia ada kek sponge. Aku rasa kek butter ni. Kek butter. Lepas tu ada cheese. Dan ada cheese parut. Sebenarnya kat Bandung ni banyak lagi makanan yang aku tak try. Macam aku belum pergi ke Kereta Jati bah. Aku belum pergi ke tiramisu dia. Aku belum pergi ke Kartikasari dia. Sebab aku trip kali ni backpack. So aku tak ada bawa, tak beli luggage. Aku takut kalau aku pergi sana, aku akan belanja. Aku tengok benda tu sedap, aku nak beli. Tapi aku time ni backpack. So kalau tak tahulah aku nak pergi ke tak. Kalau tiramisu tu aku boleh pergi untuk makan dekat sini je. Aku tak bawa balik lah. Sebab tak beli luggage kan. Tapi kita tengoklah hasil trip untuk kali ni nanti. Okay, macam mana? Okay, itu je lah. Mungkin lepas ni aku nak pergi mandi swimming pool kat hotel ni. Okay, bye. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hai gang. Sekarang pukul 1:30. Aku dah siap nak mandi kolam kat belakang ni. Sebab aku belum mandi lagi kolam kat sini. Jom. Bismillah. Dalam dia 1.5 kilometer. 1.5 meter. Aku 175. So, okay lah. Ini. Sejuk kan? Dingin tu sejuk. Masuk ke bawah tak pandai. Tapi kalau terlentang keluar, bukan terletak kat atas, boleh. Jauh lagi ke hotel ni. Tak ada gym, tapi ada swimming pool. Okay, kami enjoy dulu. Okay. Memang silap lah aku punya keputusan nak keluar. Asal
Hujan lebat gila. Tadi aku keluar beli tiket shuttle van untuk balik hari Ahad ni. Lepas tu aku nak terus pergi mall. Lepas tu hujan lebat. Ni adalah saiz 3XL. Design ni aku suka ni. Tapi dia ngam-ngam kalau 3XL. Yang satu lagi ni. Aku suka design ni juga. Tapi ni 2XL aku nak try muat ke tak. Yang aku pakai ni 3XL. Sekejap aku tukar. Ok gang, ni harga saiz 2XL tapi ngam juga. Ngam. Tapi aku suka simple macam ni. Kalau yang design ni dia terlalu banyak design. Aku nak simple macam ni. Aku dah beli tadi barang daripada Aiger, topi dengan baju satu. Dan sekarang aku nak balik hotel. Dia tengah hujan. Hujan lebat. Aku rasa aku akan naik Grab car 67,000, RM15 lah. Sebab sekarang ni hujan memang tak nampak nak berhenti. So tak nak aku kena naik kereta lah. Okay. Okay, dapat dah. Halo geng, Assalamualaikum. Sekarang aku dah sampai hotel. Kat luar masih hujan dan aku macam nak demam dah ni kena hujan. Cuaca tak menentu. Sekarang pukul 19.50 7.50 Malaysia waktu 8.50. Dan aku beli topi dengan baju. Topi Aiger. Buat oleh-oleh. Cantik. Dan ini Aiger. Mantap. Okay. Aku rasa aku akan end video aku kat sini. Aku nak mandi, nak makan ubat supaya aku tak demam besok. Okay, Assalamualaikum, bye. Jangan lupa like, komen dan subscribe.